Okay guys, hari tu aku ada beli kamera DJI Pocket 3 ni. So kamera dia aku sangat berpuas hati dengan kualiti video dia. Cuma aku risau satu lah. Kamera ni dia punya gimbal dia ni sangat sensitif dan juga flip screen dia. Aku dah tengok banyak video yang orang post yang mengenai problem kamera DJI Pocket 3 ni. So sometimes dia punya gimbal dia akan jadi haywire sikit. Lepas tu dia punya flip screen dia tu bila kita buka dia macam dia tak nak lekat kan. DJI ni aku beli yang kereta combo. Kereta combo ni walaupun dia bagi casing dan juga bag ni aku rasa dia sangat sempit lah. So bila kita nak masuk kamera tu dia agak susah sikit lah. So walaupun dia bagi juga casing ni, tapi casing ni bagi aku dia tak boleh masuk dalam bag yang dia bagi tu. Satu lagi casing ni tengok dia hanya separuh je dia tutup kan. So aku rasa tak secure juga. So sebab tu lah aku decide untuk beli sensitive case daripada K981 ni. Dia cover semua sekali kan. So kalau kita tengok kat sini, kita boleh letak lens kat sini. Dia ada lens dia boleh letak 3, 1, 2, 3. So dekat sini juga dia bagi extra untuk kita letak 2 memory card. Dia bagi lanyard dia juga pasang dekat atas ni. Apa yang bestnya dia punya casing ni panjang, kita boleh simpan sekali. Aku rasa lebih selamat lah kalau macam ni kan. So kita tak ada isu nak tertekan ke apa ke kalau kita letak dalam bag kan. Aku rasa case ni sangat bagus lah. So harga dia pun tak mahal sangat. So kalau korang berminat, aku dah sediakan link lah